Assalamualaikum. So hari ni kita nak apa? Unboxing hadiah Fahri. Okay, so dekat belakang ni ada banyak. Ada berapa Yen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak kira pun ada berapa banyak kat belakang ni, tapi kita akan unboxing satu persatu. Okay, kita nak mula yang mana satu? Ni. Wow. Dah. Okay, this dia apa ni? Play School Pop-up Peekaboo. Pop-up Peekaboo surprise. Okay? So dekat sini ni boleh. Oh, tekan. Yeay. Lepas tu dia punya ni boleh squeeze. Tengok macam ni. Boleh tutup. Tapi yang ni tak tahu daripada siapa. By the way, kita claim siap-siap sebabnya hadiah semua kebaikannya ada yang tak ada tulis lah, tak ada tulis dari siapa. Tapi Yen pula dapat kat Yen, dia keluarkan daripada kotak, daripada paper bag. So kita tak tahu yang mana satu. So just randomly, kalau yang ada wrap macam ni, mungkin kalau ada wish, kita boleh tahulah siapa punya, okay? Ni boleh letak juga dekat stroller. Dekat atas stroller. Okay, lepas tu next. Ini semua atas pilihan Yen. Satu persatu kita tengok. KKB. Okay, so ini ada nama tak? Tengok ada nama tak? Oh, bunyi dia. Lego lah. Kita mainan Lego. Alamak, Lego? Itu macam mainan Lego lah. Okay, awak cakap. Ni cantik paper bag dia, tapi kita tak tahu siapa, dari siapa. This one cherry. Cute kan? Wow. Okay, friend. Turn around. Wow. Ada apa ni? Lego square building blocks. Ni building blocks. So yang ni pula kita buka yang this. Yang ni. Yang ni hadiah daripada siapa ni? Malik. Daripada Malik dan Amina. Kotak dia, tapi pun Yen dah buka juga. Dia tak ada bungkusan tapi dalam plastik, so Yen nampak daripada jauh. Wah, okay, tu adik pun main. Pam. Ni ada zebra, ada monkey, ada bear, ada Malik. train. Thank you so much to Uncle Syahid dan juga Aunty Ikin, Kak Amina dan juga Abang Malik. Thank you. Educational toy set. Oh, yang ni boleh buka. Ni boleh buka. Dia boleh daripada circle dia boleh buka. Dinosaur Tyrannosaurus Rex. Your best hunter. Tyrannosaurus Rex. Wow. Yang ni pun semalam Yen dah buka dulu. Yang ni tak tahu daripada siapa. Suka dinosaur. Sebab yang ni pun ini Yen punya. Ni Yen punya, yang ni yang adik dapat. Okay, yang ni dinosaur ni kereta. tak tahu siapa yang bagi, tapi dia siap dengan bateri. Nak main. Okay, ni later. Senang. Kau buka. Wow, yang tu dari siapa? Ada nama tak? Happy birthday Super Duper Fahri from Abang Nakib and Abang Nadim. Wow, thank you. Kalimen Tija. Thank you so much. Yang ni 3 paper bag. Tak boleh nak recognize, tapi salah satu daripada Atuk Din, Tasha Razi and Yoya. This one from Aina Samad dan juga Uncle Lepul. Thank you. Oh, sabar. Oh, Zara. Wow. Okay, Mami dah boleh teka dah. Dia post guys, special guys. Wow. What's this? What's that? Kat tangan saya. Macam mana buka ni? Oh, macam ni. Serap pam. Sabarlah. Yang ni dia. La ilaha illallah. Ambil ni. Serap pam. Wah, cantiknya. Wah, dia ada baju satu set. Nampak ni baju cantiknya. Thank you Tija dengan Uncle Alin. Thank you. Yang ni kita tak pasti, tapi rasanya ni daripada Datuk Din. Okay, kemeja cantik warna hijau, our favourite colour. And umur. And then next comelnya dapat seluar panjang, dapat pants, long pants. Thank you so much. And this one baju. Baju favourite adik. Okay, this one seluar. Okay, short pants. Okay, baju ni 3 ada 1, 2 and 3. This Dino family. Thank you. Okay, yang ni kita dapat. So, yang ni daripada Aunty Daya.
Aunty daripada Wadi, kakak Oya dan kakak Icha. So dia dah pesan yang satu untuk Ian, satu untuk adik. Tapi kita tak tahu yang mana satu adik, Mami, mana satu Mami. abang. Oh, cantiknya. Dia wrap macam ni. Pot ni cantik. Senang buka dia punya dulu. Sangat kemas. Ni confirm Daya buat. Wow, apa lagi tu? Lego. Lego blocks. Ada blocks. Ini sebenarnya mainan baby awak je yang sini. Okay, another one. Ni blocks. Okay, blocks. Wow, dapat lagi music instrument. Ini drum set. Wah, second drum set yang adik dapat. Confirm tak tidur. Dapat ni. Wah. Ini bukan adik yang main ni. Thank you. So ada dua, dia dalam satu bag. If not mistaken, both daripada Daya. Thank you so much. Okay, next adalah daripada Aunty Fa, Uncle Asfa dan juga Atir Suhan. Wish card. Wish. Ada bunyi. Kita buka. Wah, cantiknya. Happy birthday wish card. Ada wish. Happy birthday Fari Wong. Sending love and hug. Semoga menjadi anak yang soleh. Love Aunty Fa, Uncle Azfa dan juga Atir Tia. Atir Tia. Thank you. So, jom kita unboxing. Wow. Ini favorite adik ni. Yo, ni favorite adik. Suka driving. Wow. Macam kereta daddy lah. Yo. Kereta daddy. Motor kereta daddy. Touch panel steering. Steering wheel. Fuyo, siap ada ni lah. Senang main. Dia boleh call friend. Oh, ada lagu. Ada Waze. Ke Google Maps. Lepas tu boleh call. Senang kot. Kita boleh increase volume. Okay, next kita tengok present ni daripada tak ada nama. Sini tak ada nama, tapi cantik paper bag dia. And then teropopam. Cutie. Okay, ni bag susu. Okay, baby. Tak ada nama, tapi thank you. This is so cute. And tak tahu daripada siapa dan rasanya benda ni Ian dah buka dan tak tahu macam mana rupa dia sebenarnya, daripada paper bag mana sebenarnya. This one daripada siapa? Yeah, this one from Uncle Fansuri. 1, 2, 3. Wah, cantiknya. Sama macam Ian punya dulu. Ian punya pun ada, tapi masa tu Ian dah 4 tahun kot. Tapi Ian punya tak muat. Tapi this one, nanti kita try. Thank you Fansuri. Thank you Uncle Fansuri. Cantik. Okay, this one ada lagi satu, bag H&M. Siapa dari siapa? Okay, this one ada baju dinosaur. Comel. Seluar jeans. Wow, comel. Seluar jeans. Bag yang ni, yang baju seluar jeans dengan baju dinosaur ni, ini daripada Kak Widat, Firas dan juga Wais. Thank you Fari. Thank you so much. Ini dari siapa? Ada tulis tak? Ini dari siapa? Bag Paksen and then wrapping pun Paksen. Kak Marul dengan Muar. Nama dengan Muar. Okay, cantik. Kiko. Cik Kak Marul dengan Cik Muar. Okay, tapi this one rasanya daripada Cik Zaman dan juga ataupun Cik Noor, tapi tak sure yang mana satu. Ni ada, dia dua-dua ada satu set. Dia ada kemeja and then seluar jeans, breaker, windbreaker tangan pendek and seluar pendek. Comel. Thank you. Happy birthday Fari from Grow Like Superhero from Uncle Farouk and Aunty Syada. Thank you. Okay, jom kita unboxing. Nah, what's this? What's that? What's this? Musical instrument lagi. Look at this one. Dia more pada rattle. Yep. Training the sense of good partner. Thank you. Thank you Uncle Farouk and Aunty Syada. Wah, cantiknya. Cantik packaging ni. Okay, so let's unbox. This one rasanya daripada kakak Anis. Sebab dia kata dia pergi Mothercare kantoi. Wow, ini baju tidur.
cantik. Ni baju tidur. Ni safari, lion and crocodile. Wah, cantik. Thank you, Ani. Dia kata ni favourite dia. Guys, army. Thank you. Ni tak tahu daripada siapa, tapi thank you so much. Dia sebenarnya kita plan nak unboxing dengan Fahri, tapi Fahri tak nak bagi kerja sama. Dia banyak benda lain lagi. Dia tengah busy nak menguruskan hal dunia. Oh, ada lagi satu. Oh, comel baju kemeja. Thank you. Thank you. Okay, this one daripada oh, okay. Ini daripada Ibu Sela, Kakak Kina, Kakak Omel, Abang Akif, Abang Arin, Nenek Amah and Atuk Ena. Ada wish card. Happy birthday. Adik, selamat hari lahir. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Semoga segala urusan dipermudahkan. Love Bam Bam. From family 0248. Thank you. Thank you Ibu Sela. Tu dalam ni. Wah, baju apa ni? Comel. Dapat seluar, sorry, one set. Yo, banyaknya adik dapat baju. Okay, seluar ni dia boleh pakai sebab Fahri mengembang. So dia kena benda yang kembang-kembang semuanya, ya. Tada! Look this. Wow. Robot. Robot itu film abang. Dia boleh lights, music and recording. Serius boleh record suara? Bangsa kat belakang itu. Betul. Ni nampak ni. Lepas tu dia ada remote. Thank you. Tak tahu siapa bagi, tapi thank you so much. And so this one yang lagi satu Pakcen bag. So kita tak pasti daripada Encik Noah ataupun Encik Zaman, tapi kita buka dulu. Wow, adik dapat baju Ducati. Yo, okay, kita dah boleh teka. Kalau baju Ducati, ini mesti daripada Encik Noah. Betul tak? Okay. Dia suka yang sport-sport kan semua. Sebab tengok baju Kayla semua, dia suka pakai baju-baju yang macam ni. Thank you. Yo, cantiknya. Okay, material the best lah. Sedap. Ini tak panas ni, confirm. Sejuk. Okay, material the best. Thank you. Tulis Saya balik. so nice. Okay, this one daripada Hak Humaira. Hak Humaira? Haura, mungkin dia orang berdua. Okay, dia ni dia bagi you from AIA. Okay, ni apa ni? Kita tengok. 1, 2, 3. Sekejap. 1, 2, 3. Apa ni? Wah, dia bagi wish. Sangat kreatif ya. Dia buat kerja-kerja ni semua ni. Happy birthday boy. Cantiknya tulisan. Ni mesti kakak Maira yang tulis. Okay, kita buka. Slowly and steady. Wow, panjangnya. Okay, so this one adalah from Mela, kakak Mela. This one yang ditulis 2 hari bulan 8, right on the date birthday Fahri. Okay, kita baca, okay. Hai, siapa birthday boy? Ya, Nadif Fahri here. Semoga awak membesar menjadi budak yang baik. Dengar cakap mami and daddy. Nadif, janganlah cepat besar. Awak ni tak nak kawan. Awak simpan tau sampai awak pandai membaca, okay? Kalau awak nak tahu, awak waktu baru beberapa bulan, awak saudara paling disayangi dan dikasihi tau. Yang selalu jaga awak nenek tau. Nama neneknya Rasimah binti Jalani. Awak dah besar dah. Okay lah, bye. By the way, apa ni? By the way, I buat 1 hari bulan 8 Friday 10.31. Your lovely cousin Humaya. Thank you kakak Mela. Dia tulis kat sini, Acik bacakan tau. Yes, Acik bacakan. For Nadif Fahri from Mela. Thank you kakak Mela. Okay, ni simpan. Kata nanti dah besar boleh baca sendiri. Security. Okay, kita masukkan. Last one. Alright. The last one hadiah. The last one. Yang ni ada wish card. Okay, the last one. Kita dah dapat detect siapa yang bagi. Kak Mar cantik and husband. Tadi jadi teka-teki. Siapa yang bagi ni sebenarnya? Happy birthday Fahri. Stay cute. Jadi budak yang baik. Pintar like your parents. Allah bless. Kak Mar love you. Kak Mar love you. Kakak ya. Sis kamu orang. Kamu auntie tau. Ni betul-betul seal ni. Okay. Tapi dia punya wrapping cantik. Gambar macaron. Inilah dia yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya. And
dah lama sangat terfikir nak beli tapi tak beli-beli. So, masa Yen dulu ada tapi dah jual lah benda tu. Yang tu yang from IKEA punya. Yang tu IKEA punya dia macam troli. So cute, very thoughtful of you. Thank you, Ma and husband. Okay, yang ini besar. Cantik. Ini dipanggil sebagai activity walker. Okay, dia bukan walker yang bulat ataupun petak, tapi activity walker yang dia boleh push. Ini the best practice untuk Fahri yang nak belajar berjalan ni. Dia boleh buat as a, yang ni dia boleh main, dia boleh remotely, and then yang ni boleh jadikan meja. This one dia boleh jadi tolak ni, trolley. This one dia boleh jadi meja lah. By the way, lupa ya, ini yang paling, orang kata yang ni dah tak payah nak dirahsiakan. Datang-datang je dia dah pegang. Okay, Abang Putra pegang ni. Abang Putra datang bawa ni untuk Fahri. Okay, yang ni pun adalah kenderaan pertama untuk Fahri ya. Belum ada lagi kereta ke basikal ke, tak ada lagi. Thank you Putra, Adrian, Hairul dan juga Shasha. Next adalah 2-in-1 xylophone. Okay, this one piano and xylophone. Okay, I believe that dalam ni dia ada ada music notes. Okay, yang boleh buat macam-macam lagu. Thank you so much. Okay, that's the end of our unboxing. Tapi ada lagi 2-3 kawan kita yang nanti jumpa ambil present and then unboxing. Okay, so nanti kita akan sambung lagi unboxing. That's all for today. Sekarang ni dah dipenuhi dengan box ni semua. Tengok ni apa ni? Dengan ni semua tu kejap lagi kita kemas ya. Apa-apa pun, thank you so much pada siapa yang dah datang pada birthday untuk celebration birthday Fahri, and thank you so much for the gift. Thank you for your time. Kita bagi makan sedap-sedap. Okay, so kita sambung part yang lain untuk present yang lain pula kita unboxing. Okay, thank you, bye-bye. Sana. Hai. Hari ni kita nak unboxing lagi satu hadiah daripada siapa ni? Daripada Ucu boleh kau Yen, Ucu Daus belikan hadiah untuk adik. Sini. Cuba tekan apa ni? Nyanyi gelap. Tekan dia. Hadiah apa? Pisau. Adik, sini Nek, tengok sini. Sini, kamera tak nampak. Uya. Adik dapat motor. Adik, sana. Dia tak boleh tengok ni. Adik. Aku banyak choice. Kereta atau motor, kereta tak biasa yang ni tak baik. Motor cantik. Okay, jadi kucing. Dia masuk dalam kotak. Nanti aku boleh apply ke mama. Kepala lagi lama kena. Masuk ni. Masuk. Yan. Masuk. Nanti kakak buka. Cuba. Nanti Kek buka. Cuba nanti Kek buka. Cuba masuk. Sama dalam plastik. Hantar adik. Apa tak? Dia ada bagi ke dalam Tak ada. Yang tak ada. Dah manual lah. Belum pasang lagi. Tapi bateri ni pasang mana? Abang ni? Yo, Daddy dapat motor. Adik dapat motor. Cetak ni tak beri pun. Dia tak beri kalau bang. Tak, kotak dia tak ada ke ni manual? Sunat. Biarlah. Yeay. Mana tadi awak punya sunat tu? Tak ada. Tak pusing. Ni bawah dia. Ni. Pengikat dia. Dia mesti ada pengikat. Dah, settle. Hebat saya. Screwdriver dia nak buka buntut dia. Yang tu kena masuk. Ni skru kita masuk tu. Ini pun ada lah. Tu masuk skru kita tu masuk. Boleh buka sini. Kau boleh? Mana Syab buka bateri dia? Bukan dia tu. Ke kat bawah. Pelik benda lah ni. Nak kena mereka. Tak terbalik. Sekejap bagi masuk wire dia. Ada. Aku excited nak start motor ni. Nak berlumba dengan Daddy ni. Sebab macam main ni kat saya. Driver. Dekat sini tak ada. Tak payahlah. Tak ada. Aku dah tengok dah tak ada pula bateri dia. Yo. Ni apa? Yang macam tu macam soyak. Macam cantik eh. Ya, tengok tak. Balik buat apa? Dia cantik eh. Stiker tu buka. Awak jangan buat kerja jangan nak buka stiker Ada.
Hold this. Ada Hold this. dah. Ha, pandai. Okay, go. Go. Sabar, jangan tolak. Ah.